Okey, bahagian yang terakhir kita tengok soalan nombor indeks. Okey. Bahan C menyusut 20% dari 2018 ke 2020. Jadi tahun ni pun 2018, 2020. Jadi maksudnya 20% ni boleh tukar kepada I lah. I adalah 120. I untuk C. Untuk C, jadi X tak payah kira. Jadi X adalah 120. Jadi 120. Dapat terus N 1. Sebab peratus bila kita tambah 100 akan jadi nombor indeks. Sebab nombor indeks ni berdasarkan 2018, 2020. Jadi 2020 berdasarkan 2018. Cari nilai Y. Okey, cari nilai Y kena cari dahulu X tadi. Jadi yang Y tadi hanyalah gunakan rumus nombor indeks. Jadi harga tahun yang besar 2 bahagi harga tahun yang kecil Y darab 100 sama dengan 120. Okey. Jadi Y sama dengan pindahkan, jadi 2 darab 100 bahagi 120 sama dengan RM2.50. Yang ni kena hati-hati ya. Ini adalah RM RM2.50. Kalau buat 2.5 tak betul. Okey, so untuk soalan ini K1, ini N1. Peratus penggunaan bagi beberapa bahagian berikut diberi dalam jadual 3. Jadual 3. Ini silapnya jadual 1 lah. Hitung indeks gubahan kos pembuatan tahun 2020 berdasarkan 2018. Maksudnya kita kena gunakan indeks harga 2020 berdasarkan 2018 dan peratus penggunaan sebagai pemberat. Okey, cuma dekat sini ada ruang kosong. Bukan dia tertinggal, kita kena nyatakan apa nilai dia. Jadi nilai ni adalah untuk soalan B 100 tolak 60 tolak 5. Dapat situ 35. Tulis 35 ni dapat P1. Lepas tu gunakan maklumat pada jadual. Gunakan gunakan jadual untuk mencari nombor indeks gubahan. Jadi I bar 2018 sama dengan 108 darab 60 tambah 104 darab 35 tambah 120 darab 5 bahagi 60 campur 35 campur 5. Sini dapat K1 dan terus ditekan kalkulator sekaligus dapatlah jawapannya 105.2 N1. Seterusnya, kita kena faham apa maksud I bar dengan I. I adalah indeks harga. Maksudnya setiap bahan A, B, C ni ada indeks harga dia. Tetapi A, B, C ni adalah bahan untuk membuat makanan. Makanan ini adalah I bar. Okey. Jadi dekat sini untuk soalan seterusnya, soalan C, kos untuk membuat sebungkus makanan itu meningkat 40% daripada 2020 ke 2021. Makanan maksudnya apa yang meningkat? Makanan. Makanan adalah apa? I bar. 2021 sama dengan 40% tukar jadi nombor indeks gubahan 140. Okey. Kadang-kadang yang ini akan ada P1, tapi untuk soalan ni tak ada P1. Tadi kita ada I bar 2018. Yang ini kita kena simpan.
Jadi sekarang ni kita dah nampak apa dia. Kita berhenti dekat soalan ni, ya. Kita berhenti, kita baca tadi soalan sampai sini. Kita berhenti kat situ, sebenarnya kita dah tahu nak guna rumus apa, iaitu rumus petua bibir. Kenapa? Sebab ada 3 tahun, 2020, 2018, 2021. So, terus kita guna petua bibir. Tahun yang paling kecil 2018, 2020, 2021. Ini darab bahagi 100 dapat yang bawah. Jadi apa yang ada? 2018, 105.2. 2120, 2120, 140. Okey, jadi kita dah tahu bahawa apa yang kita nak cari. Kita nak cari sini I bar 2118. Ni, kita nak cari yang ini sebenarnya. 2118. Jadi, tulis balik jalan kerja ni. 105.2 darab 140 bahagi 100. Dekat sini dapat K1. Dan nanti dapat jawapan 147.28. Ini dapat N1. Senang je. Kita pun tak tahu nak pergi ke mana. Tapi kita tahu, bila ada I bar, ada 2 I bar, kemudian ada 3 tahun, terus kita guna petua bibir. Okey, lepas tu, ini soalan yang favourite sekarang ni. Dia bagi harga makanan, kena cari kenaikan, penurunan dan sebagainya. Okey, sebungkus makanan dijual adalah RM43. Sorry. Harga jualan sebungkus makanan. Okey, ini jualan RM43. Dengan keuntungan sebanyak RM5 pada 2021. Okey, jadi kita keluarkan maklumat. 43 dengan 21. Jadi 2021 harga jualan RM43. Keuntungan RM5. Hitung kos pembuatan bagi sebungkus makanan 2018. Okey. Jadi dekat sini, bila kos, maksudnya kita kena tengok untuk 2018 lah. Jadi kita sekarang dah ada I bar 2118. Jadi kita akan guna nanti yang ini. Okey. Harga jualan ni, harga jualan adalah harga kos campur keuntungan. Kita nak harga kos kan? Jadi harga kos, jadi kos adalah jualan tolak keuntungan. Jadi jualan untuk 2021 adalah 43 tolak RM5. Jadi kos adalah 38 ataupun RM3800. Ini kos pada 2021. Jadi kita nak tahu berapakah kos pada 2018, gunakan I bar ni, tapi kita pinjam rumus nombor indeks. Okey, nombor indeks apa? I bar 2118, kita pinjam harga pada 2021 bahagi harga pada 2018 darab 100. Kita pinjam rumus nombor indeks punya. Jadi 147.28 sama dengan harga kos pada 2021. Ini kos 38. Jadi kita nak cari kos pada 2018 darab 100. Jadi P2018 adalah, ni naik atas, ni turun bawah. Jadi 38 darab 100 bahagi 147.28. Jadi nanti akan dapatlah RM
25.80. Dekat sini dia banyak main tricky lah. Sebab harga ada 3. Keuntungan, kos dengan jualannya. Itu kena tahu. Yang ini kena betul-betul faham. Okay. Dia macam berpusing-pusing soalan tu. Okay, markah macam mana? Markah adalah ini K1, N1. Okay, dah dapat. Lepas tu, 2 markah lagi adalah dekat sini K1, N1. Yang ini tak ada markah, tapi kita akan buat je lah jalan kerja tu supaya takut-takut ada markah di mana-mana kan. Okay, settle untuk soalan yang pertama. Okay, seterusnya kita ada bahan A, B, C dan D menghasilkan sebiji kek coklat. Okay, pertama yang kita kena faham mula-mula, bila dia secara individu, mereka akan ada nombor indeks. Tapi bila cakap kek coklat, dia akan jadi indeks gubahan, iaitu I bar. Yang seterusnya, kita ada indeks harga 2023 berasaskan 2022. Jadi kat sini label siap-siap kat sini I 2322. Perubahan indeks harga tahun 2023 ke tahun 2024. Tambah satu lajur kat sini, kita convert dia kepada I 2423, tahun besar kat atas, tahun kecil kat bawah. Jadi bila meningkat 20%, terus tambah 100. Tak berubah, tulis 100. Tak berubah, tulis 100. Menyusut 100 tolak 10, 90. Kita tak jawab lagi soalan. Okey, seterusnya. So, yang ini dah tak payah tengok. Okey, pemberat adalah W. Okey, seterusnya soalan A. Harga bahan A pada 2024 adalah RM35. Cari harga sepadan pada tahun 2022. Cuba tengok dekat jadual, ada tak 2422? Tak ada. Ya, tak ada. Ini 2322. Ini 2423. Sepatutnya 2422. Maksudnya step kita adalah cari I 2422, lepas tu baru cari harga. Ada 2 step. Jadi kena guna apa? Disebabkan kita ada jadual tadi 2322 punya I dan I 2423 ada 3 tahun, maka soalan A kena guna petua bibir. Macam tu. So sini tahun yang kecil adalah 2022, 2023, 2024. Darab bahagi 100. Dapat 2422 punya I. Okey, kita tengok dia tanya bahan A. 2322 110. 110. 2423 120. Okey, jadi dia punya jalan kerjanya adalah I 2422, iaitu yang bawah ni adalah 110 darab 120 bahagi 100. So dekat situ akan dapat 132. Ini untuk bahan A. Jadi bila dah dapat 132 ni, kita carilah gunakan rumus nombor indeks. Jadi rumus nombor indeks I sama dengan P1 over P0 darab 100. Jadi 132 sama dengan P1 adalah harga pada tahun yang besar. Tahun yang besar tahun 2024 35 bahagi dengan X darab 100. Jadi X naik atas, 132 turun bawah. 35 darab 100 bahagi 132. Dapatlah X kat situ 20
RM RM26.52. Tolong berhati-hati sebab harga 2 TP wajib. Markah. Ini K1. Sini K1 N1. Soalan B. Indeks gubahan bagi 4 bahan tersebut pada 2023 berasaskan 2022. Ada tak dekat jadual I2322? Ada. Ya, kita akan gunakan jadual ini. Dia punya I-nya adalah 121.25. Cari nilai M iaitu salah satu pemberat. Jadi gunakan dua kolom tersebut. Gunakan rumus nombor indeks. Gunakan rumus nombor indeks gubah. Jadi kita tulis 110 darab M ataupun terus tulis 110 M tambah 120 darab 30 tambah 125 darab 15 tambah 150 darab 15 bahagi semua dengan M tambah 30 tambah 15 tambah 15 sama dengan 121.25. Dekat sini akan dapat K1. Mesti nampak setiap pendaraban. Tak boleh skip ya. Kemudian ini kita ambillah kalkulator. Bila kita ambil kalkulator, yang atas ni 110M tambah, okey, semua ni ambil je kalkulator terus tekan, akan dapat 7725 sama dengan, okey, ini darab silang 121.25 darab dengan M tambah, yang ini kita tambah 30, 15, 15, jadi 15, 30 darab 60 macam tu. Okey, 110 M campur 7725 sama dengan 121.25 M tambah 7275. Ini saya tak kira ya, saya tengok skema je terus. Saya harap betul lah. Dan kemudian kumpulkan yang ada M. Yang ada M saya kumpul sebelah kanan 121.25 M. Sebab yang ni lebih besar, saya biar kat situ. Tolak 110 M. 7725. Yang ini tolak 7275. Kita akan dapat 450. Yang ini akan dapat 11.25 M. So M 450 bahagi 11.25. So M sama dengan 40. Dan sini, adakah M wajib nombor bulat? Tidak wajib ya. Okey, mana K1 yang seterusnya? Ini dapat K1. K1 yang seterusnya dekat huruf sebelah, nombor sebelah. Dan N1 pada jawapan akhir. Okey. Okey, soalan seterusnya. Hitung kos penghasilan kek pada 2024 jika kos yang sepadan pada 2022 adalah RM80. Sekarang dia tak ada cerita pasal keuntungan, tak ada cerita pasal jualan. Dia hanya cerita pasal kos penghasilan. Jadi dia tak terlalu complicated sangat.
Jadi bila dia kata 24 dengan 22 dan kek mestilah menggunakan I bar 24, 22. Sekarang ni ada tak I bar 24, 22? Tidak ada ya. Yang kita ada tadi pada soalan B adalah I bar 21. Soalan B adalah I bar 23, 22. Okey. I bar 23, 22. Jadi kita perlu cari I bar 24, 22. Sebelum cari I bar 24, 22, kita kena cari dahulu I bar 24, 23 juga. Okey, jadi macam mana nak cari I bar 24, 23? Dekat sini ada dua kaedah. Kaedah pertama adalah kita cari I bar 24, 23. Lepas tu baru cari I bar 24, 22. Ataupun kaedah kedua adalah kita cari buat jadual kat sini. Maksudnya seolah-olah kita cari I untuk 24, 22 menggunakan maklumat yang ini. Kita warnakan warna hijau ni. Menggunakan yang ini dan yang ini, iaitu petua bibir juga. Jadi ada dua kaedah. Kaedah mana yang sesuai? Kaedah yang sesuai adalah kaedah yang cari I 24, 22. Okey, I 422 kalau 100 maksudnya dia akan transfer jawapan 120 ni. Sini pun 120. Sorry. Sini 125. Ya, kita bawa je jawapan ni. Dia tak berubah lah. Kenapa jadi macam tu? Sebab macam ni. Dia seolah-olah setiap daripada ni kita kira. Contohnya macam ni Kita guna petua bibir. Sini 22, 20, 2022, 2023, 2024. Ini darab bahagi 100. Okey, kita cuba baca yang ni 2322, 2322, 120. Saya tengok yang ni dulu Lepas tu ini 2324, 2324, 100. Jadi bila kita darabkan, kita total, kita darabkan dia bahagi dapat 120 juga, tak berubah. Sama juga dengan yang ni, kekal 125. Okey, yang M tadi kita dapat 40. Oh, sorry. Yang ini tak tengok Yang ni jangan tengok. Okey, sekarang ni saya tukar je kat sini. Kita ambil yang A, 110 darab 120 bahagi 100. 110 darab 120 bahagi 100. 132. Yang ini tolong kena kira kena tunjuk. Lepas tu kita tengok D pula. Yang D 150 darab dengan 90. 150 darab 90 bahagi 100. 135. Okey. Maklumat ni akan ada K1 ni. Pengiraan ni ada K1. Guna pen merah. Ni K1. Jadi nanti kita akan gunakan pula maklumat yang ini. Pemberat dengan I 2422. Jadi kena kira kat situ. Okey, so sekarang I bar 2422 sama dengan
132 darab 40 tambah 120 darab 30 tambah 125 darab 15. Tak cukup letak bawah. Tambah 135 darab 15. Bahagi 40 campur 30 campur 15 campur 15. So akan dapat 127.8. Okey, lepas dapat yang tu, kita gunakan balik rumus nombor indeks yang ini. Kita guna bantuan ni untuk cari kos penghasilan. Jadi, apakah tahun yang besar? Tahun yang besar adalah 2024. Jadi 2024 adalah sebagai Y. Bahagi harga tahun yang kecil, 80. Darab dengan 100 sama dengan indeks gubahan 127.8. Jadi Y sama dengan 127.8 darab 80 bahagi 100. 127.8 darab 80 bahagi 100. Jadi RM RM102.24. Okey. Kalau kita guna kaedah yang lain, ada satu lagi kaedah, kita akan dapat RM 103.31. Yang ini kita akan dapat, ni IBAR, IBAR 2422. Ada satu lagi jawapan, IBAR-nya kita akan dapat 129.13. Jadi lain kaedah, lain pengiraan dia. Tapi saya lebih prefer menggunakan kaedah yang saya tunjuk ni berbanding kaedah yang lagi satu tu. Sebab lagi satu tu takut susah juga nak cakap sebenarnya. Jadi kaedah yang saya tunjuk ni, kalau siapa yang buat kaedah yang biru ni, dia lain sikit kaedah dia. Dia akan dapat jawapan yang biru. Okey, jadi dia punya markah dia tadi, yang tadi, yang ini K1 mendapat nilai-nilai 132, 135 ni. Lepas tu yang ini dia 4 markah. Okey, ini K1, ini K1, ini N1. So total 4 markah. Okey, itu sahaja. Sekian.